Betul, very challenging, tapi itulah salah satu benda yang perlu kita hadapi lah, dan memang part of the law dah macam tu, undang-undang dah macam tu rupa. Tak silap lah, ni dalam kerangka lawyer ataupun peguam, dia tak boleh nak buat marketing sebenarnya kalau dalam peguam ataupun ada beberapa bidang lain. Persoalan ni kenapa kenapa tak boleh buat marketing? Hire lah saya untuk jadi peguam anda. Bagi yang nak jadi peguam ataupun tak pernah nampak iklan peguam, kenapa Okey, dekat Malaysia ni memang ada undang-undang dan peruntukan yang khusus bawah Legal Profession Act, yang mana peguam ataupun firma guaman tu dia tak boleh iklan. Dia tak sama macam dekat Amerika. Amerika kita tengok dalam TV tu, we look at all these TV series dan sebagainya. Dia boleh iklan dekat bus stop, dekat bus, poster dan sebagainya. Betul. Tapi dekat Malaysia memang tak boleh iklan macam tu. Jadi cara mana nak buat marketing? Jadi lebih kepada networking, jumpa orang dan sebagainya. Itu yang ada kena ambil kes pro bono tu. Kes pro bono pun boleh jadi. Itu salah satu bentuk nak in a way cuba untuk publicizekan diri. Tanpa orang kata nak violate peruntukan undang-undang sedia ada. Tapi mencabarlah juga kan, buat satu pekerjaan yang perlu di-hire oleh orang lain tapi tak boleh buat marketing. Betul, very challenging, tapi itulah salah satu benda yang perlu kita hadapi lah, dan memang part of the law dah macam tu, undang-undang dah macam tu rupa. Jadi nak tak nak kita kena kreatif sikit lah, dan in terms of cara apa yang kita boleh buat supaya orang kenal diri kita, dan dia tak terpakai kepada bidang guaman saja, bidang-bidang lain pun sama. So kita kadang-kadang tak boleh ikut cara yang normal pada zaman sekarang ni.